Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya Khairul Hafizi bin Zawawi daripada Muzium Malaysia untuk rangkuman bulanan bagi bulan November untuk tahun 2025. Alhamdulillah, untuk minggu yang pertama, kami Muzium Malaysia telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 370 keluarga asnaf dengan jumlah kotak infaknya sebanyak 370 kotak infak. Manakala untuk minggu yang kedua pula, kami Muzium Malaysia telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 270 keluarga asnaf dengan jumlah kotak infaknya sebanyak 270 kotak infak. Okey, untuk minggu yang ketiga pula, kami Muzium Malaysia telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 390 keluarga asnaf dengan jumlah kotak infaknya sebanyak 390 kotak infak. Dan untuk penutup bagi bulan November untuk tahun 2025, iaitu minggu terakhir, kami Muzium Malaysia telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 240 keluarga asnaf dengan jumlah kotak infaknya sebanyak 240 kotak infak. Jumlah keseluruhan keluarga asnaf yang telah kami bantu untuk bulan November tahun 2025 ini ialah seramai 1,270 keluarga asnaf dengan nilai sebanyak RM76,200 Malaysia. Saya mewakili Muzium Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang dan penderma di luar sana kerana tanpa derma dan semangat anda, mungkin misi kami di Muzium Malaysia ini tidak dapat dijalankan. Jadi, teruskanlah menyumbang kerana semangat anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60. Hal jazalul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian sahaja daripada saya untuk rangkuman bulanan bagi bulan November untuk tahun 2025. Assalamualaikum dan terima kasih.